Hello guys, jom kita masak ayam masak kicap pedas yang sangat sedap, mudah dan cepat untuk disediakan. Mula-mula kita masak nasi dahulu. Ni saya buat untuk makan tengah hari. Kemudian bila dah masak nasi, kita boleh keluarkan ayam. Ayam ni defrost dahulu. Kemudian bila ayam dah lembut, boleh masukkan sedikit serbuk kunyit dan juga sedikit garam. Gaul-gaul sehingga sekata dan sebati. Ayam ni saya guna dalam 6 ke 7 ketul untuk lauk makan tengah hari. So ini adalah hasilnya. Kemudian kita panaskan kuali. Bila kuali dah panas, kita boleh masukkan sedikit minyak. Minyak ni agak-agak tak terlalu banyak, tak terlalu sikit untuk goreng ayam. Okey, kemudian bila minyak dah panas, kita boleh masukkan ayam. Buka api besar je. Masukkan ke semua ayam dan biarkan seketika sehingga ayam masak. Bila dah masak, nanti kita boleh balikkan. Sambil-sambil kita tunggu ayam masak, kita boleh sediakan bahan-bahan untuk buat sambal. Kita perlukan sedikit cili hijau, sedikit cili merah, sedikit bawang putih dan juga bawang merah. Kalau korang ada bawang merah kecil, guna banyaklah sikit. Kalau bawang merah besar macam ni, guna satu pun dah cukup. Kemudian kita cek ayam. Bila dah masak, boleh balikkan ke bahagian satu lagi. Ayam goreng ni makan dengan nasi panas dan kicap pun dah sedap dah. Kemudian sambil-sambil tunggu ayam masak, kita boleh blend bahan-bahan kita. Masukkan je ke semua. Yang ni saya blend kasar lah, saya tak masukkan air. Kemudian boleh cek ayam. Bila ayam dah masak, bolehlah angkat dan tapiskan dulu biar dia sejak-sejak minyak semua tu. Okey, ini adalah ayam goreng kita yang dah siap digoreng. Kemudian kita sambung blend bahan-bahan tadi. Okey, ini adalah hasilnya. Kemudian minyak dalam kuali tadi, kita guna minyak yang sama juga, minyak bekas goreng ayam sedap, dan pakai kuali yang sama je, letak sedikit minyak. Kemudian masukkan bahan-bahan yang kita blend. Buka api besar je. Dekat dalam blender kita letak sedikit air lah. Kacau-kacau. Kita buka api besar, kacau-kacau. Dan biarkan sambal kita ni menggelegak dan masak. Masukkan satu asam keping. Sambil-sambil tu tutup biar sambal masak. Dan air dia kering sikit lah. Kacau-kacau. Kalau macam ni sambal dah masak, maksudnya dia dah pecah minyak. Korang boleh tengok warna dia pun dah bertukar dan dia tak melekat dekat kuali. Masukkan sedikit garam, ajinomoto dan juga sedikit kicap lemak manis. Saya pakai kicap lemak manis, kicap kipas udang. Bila kita kacau-kacau tu, dia tak melekat dekat kuali. So sambal kita dah masak lah. Kacau-kacau sehingga sebati. Garam, serbuk perasa dan juga kicap tadi. Kemudian masukkan ayam yang telah digoreng. Kacau-kacau sehingga bahan-bahan perencah kita ni bersalur elok dengan ayam. Kalau korang nak color dia lagi nice sikit, korang boleh tambahkan sedikit lagi kicap. Kicap ni sedap sebab dia rasa pedas-pedas, lemak-lemak manis lah bila dia campur dengan sambal tadi. Ayam masak kicap is done. Korang boleh try buat sebab sangat sedap dan cepat untuk dibuat. Jangan lupa untuk like, share and subscribe to my YouTube channel. Bye, jumpa lagi. Assalamualaikum.